Hai, Assalamualaikum guys. Kenapa pemula yang baru nak start workout, bila dia orang start workout, time main gym, first day main gym, dia jadi sakit lama. Kadang-kadang badan tu macam tarik sangat, ataupun kita punya bicep ni kan, dia tarik sampai kita nak straightkan tangan tak boleh. Korang pernah tak mengalami macam tu? Kalau korang pernah, saya pun pernah. Kenapa jadi macam tu? Korang kena faham, bila kita workout ataupun training, apa yang terjadi adalah sebenarnya kita menyakitkan kita punya otot. Kita punya muscle tadi tu, dia akan koyak. Tapi sepatutnya bila kita workout, kita nak dia koyak dalam kadar mikro. Maksudnya dia sangat-sangat kecil, sangat-sangat sikit. Bila dia koyak banyak, itu yang jadi sakit banyak. Kebiasaannya, bila kita baru start training, kita tak pernah workout hardcore lagi, korang punya badan ataupun muscle dia tak boleh adapt ataupun dia tak boleh recover sepantas, secepat orang yang dah lama training. Macam korang yang sekarang lah, katakanlah korang yang dengar ni, korang dah workout lama, dah berbulan or even dah bertahun. Sebab tu korang dah tak sakit macam dulu, sebab korang punya otot tadi tu dah adapt dengan training tadi. Bila kita training, kita ada satu term yang mudah, kita panggil dia sebagai training volume. Training volume ni adalah contohnya, korang angkat sesuatu bebanan ni, berapa kali korang angkat, darab dengan berapa berat korang angkat ni, darab dengan berapa set korang buat. So contoh, kalau korang angkat 10 kali 10 kilo untuk 3 set, korang dapat 300 training volume. Untuk pemula, katakanlah badan korang cuma boleh recover 200 training volume, tapi korang train 300, apa yang akan terjadi adalah korang akan over damage korang punya muscle. Sebab tu korang perlukan masa lebih panjang untuk korang punya otot tadi tu recover. Kalau ada antara korang yang tengah tengok ni, otot tengah sakit-sakit, so macam mana nak bagi dia cepat recover? Cara dia adalah dengan rehat lebih atau rehat lama sikit, ataupun korang boleh lebihkan korang punya pengambilan protein, korang punya lauk macam ikan, ayam, paling senang telur lah. Dan cara lain untuk relaxkan otot tersebut, kita punya otot ni dia sakit sebab dia tegang tau, dia contract, dia orang kata macam sentiasa ada pump. So untuk merelaxkan dia, korang perlukan potasium. Potasium korang boleh dapatkan daripada seleri, daripada brokoli, or even daripada pisang. So yang paling senang, paling sedap pisang lah kan. Sayur bagus, sayur penting. Walaupun saya kurang makan sayur, tapi korang kena makan sayur. Itu sahaja untuk video hari ni. Kalau korang ada apa-apa persoalan korang nak tanya, korang boleh tanya je dekat ruang komen. Walaupun korang rasa soalan tu macam soalan remeh, soalan bodoh, korang tanya je, jangan risau. Kita semua dekat sini nak belajar. Kalau korang berminat nak start workout tapi korang tak tahu cara, korang boleh komen dekat bawah, saya nak join kelas pemula Tazen. Harga program cuma RM150 saja. Program dalam bentuk online, saya akan sediakan semua apa yang korang patut tahu, saya akan send dekat korang punya WhatsApp. Next video, saya ingat saya nak buat konten arm wrestling. Korang rasa orang main gym ni boleh ke lawan dengan budak-budak arm wrestling?